Selamat pagi. Jumpa kita dalam Udin Channel. Ya. Apa kabar teman semua? Oke, abang sehat. Oke, kemudian ni anak mamam nak makan lagi tu. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, share Udin Channel. Oke, selalu makan mie pedas. Oke, kita jumpa lagi. Ini pedas juga. Oke. Indomie spicy gourmet noodle. Oke, yang ada pedas itu. Spicy red curry. Mie goreng. Ini kami akan makan tu. Oke, ni ya macam biasa makan mie poknya. Oke. Oke, nyanya makin besar. Tahun depan nak sekolah dah masuk tadika. Ayo. Doakan yang kawan biarnya berjaya dalam kehidupannya, biarnya mau sekolah apa semua. Okey kami akan masak dulu. Bagi mie tu baru nak makan. Okey, macam mie nak coba. Hari pergi kedai jumpa tu spicy tu teman-teman saya. Kita dengar ni spicy-nya. Adakah kepedasannya melebihi apa? Maggi pedas gila apa? Dua macam lah. Kita Indomie, tenang tak? Adakah sama pedasnya ataupun lebih ataupun kurang? Okey, jom kita ambil masak dulu. Okey, mula-mula masak dulu. Itu ni ya. Ni pork. Ni pork tu non halal. Okey, non halal lah tu. Katanya punya minyak itu minyak apa? Oke, kita rebus mie dulu. Minyak lembut. Lalu kita masukkan campur dengan pun kicap dengan minyak tu. Oke, bakal jumpa lagi. Oke, mie pot ni ada siap. Oke, jadi kami nak masak mie lagi. Oke, pengetahuan kita, juru gambar kami seperti ini ya. Hanya mau nolong Dedi ni mata. Biar hanya belajar. Okey sayang. Inilah. Kita nak masak mie kami lagi. Stop. Okey, kita masak mie tu lagi. Indomie. Putus pala dia lama. Kini juru kamera tu. Itu ada magari tu. Ada apa? Itu. Kenyang. Okey. Okey, ni ada pun pasa. Ni pun bawang goreng. Rasanya bawang goreng. Kicapnya, sos dengan tu minyak apa tu? Mungkin tu minyak cabai je lah. Okey. Alright, siap lah. Kita jumpa lagi, okey? Okey kawan, mie kami pun dah masak. Kita nyampur-nyampurnya dulu. Okey. Wih, boleh tahan pedas baunya kawan. Ya rupanya. Siapa? Kita nak rupanya sini. Alright. Boleh tahan pedas baunya. Okey, ya nah. Biasa ni pun bau lah, lebih kurang macam Maggi pedas gila. Itu rasanya lah. Okey, makan mie tu. Indomie spicy. Spicy gourmet noodle. Okey. Mie goreng spicy red curry. Okey, kami dua ni akan start makan. Dah pergi. Alright. Okey, ni akan start makan. Okey, kami nak makan mie pedas tu. Adakah rasa yang benar-benar pedas? Okey. Jadi, kita start makan. 1, 2, 3. Makan. Okey, kawan. Baiklah. Indomie gourmet noodle, mie goreng spicy red curry. Okey.
Rupanya menggerunkan. Baunya menggerunkan. Rasa belum tahu. Oke. Suapan pertama. Suapan pertama. Adakah membawa bahagia ataupun derita? Alright, kita makan. Baunya pedas. Tak. Pedas juga, boleh tahan. Ini nama dah. Pedasnya sih datang terus. Pelan-pelannya datang. Rasa pedasnya. Pedasnya macam best. Ada rasa manis. Macam best rasa pedasnya. Nasi menyeksakan lah. Biar ada rasa. Bagi penggemar makan pedas, boleh coba. Yang si bapa makan pedas pun boleh coba. Si bapa lah, boleh lah. Membandingnya dengan Maggi pedas gila, kurang. Maggi pedas gila memang pedas, tapi boleh dimakan. Yang 3 mie Korea spicy ramen 3 kali pedas, ya benar pedas. Pasal apa mie makan yang ditulis pedas ya, kurang lah, ada kurang saya lah tuh. Boleh lah, yang pun pedas sedap. Bukan pedas menyakitkan, pedas sedap. Oke, biasakan minum air selama 2 menit. Macam biasa sensiran sampai lepas. Biasakan minum air selama 2 menit. Oke, dah mie itu habis. Ada orang anggap video kamera konten nak makan mie ayam pedas. Jeremy beli dekat Viva City Mega Mall Mega City Mall tu Kuching. Macam orang Kuching lah yang. So siapa yang dekat Kuching, yang ada nangga video kami tu, yang dekat Kuching. Kalau pun ada pergi Kuching, yang nak try boleh try. Tapi memang pedas. Terus orang dah memang pedas. Memang menyesatkan pedasnya. Dalam membandingkan tu nasi dah rasa lah. Untuk pedasnya macam biasa aja bagi kami. Bagi orang masih makan pedas, tu memang pedas. Sayang ni punya, pun kuah-kuah. Okey, selesai. Jadi kita pun countdown. Nak tanda pedas yang countdown kita. Bermula dari sekarang, kira tu 4 minit 50 saat. Jadi kita akan stop pada 6 minit 50 saat. Okey, pemula bubuk. Okey, jadi teman kita mula pada 5 minit lah, 5 minit. Tunggu. Okey, start ah. Menit ke-7 baru minum baik lah. Tetak je anak mi tu. Dua gambar mi tu tetak je. Memang suka di Mbak Dedi yang pulang kerja pelik-pelik. Memang. Dia tak. Mungkin bulat mukanya.
tahun depan nak sekolah, pun masuk tadika. Okay kawan, doakan anak kami berjaya, okay? Dalam kehidupannya, dalam pelajarannya, tahun depannya start. Ryan tahun depan masuk tingkatan 2. Tingkatan 1 adalah beberapa neguranya dapat. Walaupun si sebagai top, tapi adalah syukurlah Ryan cuma agak padi yang ikut juga rasanya pula. Okay, doakannya. Okay, 10 minit lagi tinggal. Dah masuk minit ke-6. Pinang saya doa apa lah tu selama dah. Bagi yang suka makan pedas boleh try. Bagi yang suka makan pedas pun boleh try. Tidak masalah. Dia pun pedas, si menyeksa. Si menyeksakan. Boleh dimakan. Okay, dah 30 saat lagi. Air dah standby. Saya rasa dia 4 bungkus boleh makan. Tidak masalah. Soalnya si pedas. Si pedas menyeksa. Pedasnya pedas semia aja. Yang mula makan jadi slow nyenit pedasnya. Masa kita makan dah biasa, tidak rasa dah pedas. Tapi ingat yang pedas kan naik tepi si pedasnya tepi si aja. Okey, siap lagi. 3 2 1 0. Okey. Challenge accepted and completed and sukses lah, berjaya. Okay. Oh. Okay. Jadi kita nak coba spicy Indomie Lume noodle, mie goreng spicy red curry. Kita coba. Harga yang berapa mahal, RM5 lebih rasanya. Sedap lah, sedap. Sedap. Mie aku sedap. Mie goreng pedas tu sedap. Sedap. Okay. Sekian video ni ya. Jadi jumpa video akan datang. Ini masih makan sedikit je. Ini pun makanan. Ya, makanan kegemaran mie pok. Nasi mie pok, mie sedap. Mie sedap. Nasi putih dengan telur goreng. Senang je kan? Enak macam itu. Okay, sekian video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, share dan channel. Salah. Slow. Macam bunyi reka orang India pula. Jangan lupa like, comment, subscribe, share Rudy Inyan channel. Okay. Yang dah subscribe terima kasih, dah like terima kasih, dah share terima kasih, dah komen terima kasih. Yang belumnya share lah. Bunyi lah mesin. Okay, dah share, subscribe, komen, like. Okay, yang belum lah. Okay. Okay, sekian. Terima kasih. Tuhan je dapat balas budi baik kita orang. Alright, dah banyak tahun dah tu dengan YouTube. Okay, berjuang sendirian, tidak masalah. Okay. Sekian. Okay, bye. Malak mah. Peace, peace. Peace. Bye. Senyum, senyum.